tentang waktu. Kita sering menyangka waktu itu milik kita sepenuhnya, sehingga dia pergi meninggalkan kita dengan tangan yang kosong. Di celah-celah cahaya yang kian malam, tak tersedar detik yang paling berharga bukannya pada skrin yang bercahaya, tapi pada nafas yang kian menjauh. Wah, masak apa hari ni? Hari kita buat rendang. Kita buat rendang nak makan kek kan? Ikut kan nak raya? Ya. Pandai ke tu? Boleh. Tak jadi. Kena belajar tau. Kena belajar. Man? Oh, Man. Tengok ayah tu. Dia duduk jaga lemang seorang-seorang tu. Kesian dekat dia. Jangan duduk kau main game saja, nak? Man? Kejaplah, Mak. Man tengah main game ni. Tengah rag ni. Kejap lagi Man tengok ayah lah. Ish, tengok ni. Man dah kalah dah. Haish, budak ni. Ish, bertuah punya budak. Orang semua sibuk je, sedap je main game. Pergilah tolong ayah kat luar tu. Tangkap dalam bilik game tu baru tahu. Ish, yelah. Orang nak main game pun tak boleh. Apalah kalau ni orang nak main kejap pun tak boleh. Ish. Sakit dah tu. Man, tolong ayah kipas lemah ni kejap. Ayah penat sangat ni. Ayah nak berehat dekat kerusi tu. Kejaplah ayah. Sekejap lagi Man tolonglah. Game ni tak boleh pause. Jangan lama kejap sangat tu Man. Nanti kita tak dapat makan lemang kita. Jangan kata kejap lagi, kerana masa tak menanti. Ni apa tu, Mak? Bau hangus ni. Hangus lemang tu. Mak, berganti, tapi kau tak kembali. Peluklah selagi ada, cium tangan sebelum Ayah, kenapa ni ayah? Ayah, kenapa? Ayah. Mak, Kak Long. Mai tengok ayah ni. Ayah. boleh jadi penyesalan selamanya. Ayah, bangun ni, Mak. Bangun. Ayah. Kenapa ni, Mak? Bangun, Mak. Bangun. Bangun. Ayah. Esok kita nak raya, Mak. Bangun, bangun. Ayah. Mak, kenapa ni, Mak?
Jangan tunggu hari esok jika hari ini masih milik raya tanpa ayah di sisi, tinggal doa dan air mata. Bila skrin telefon Man masih menyala, mata ayah dah tertutup selamanya. Maafkan Man, ayah. Man tak nak. Kejap lagi. Raya ini sunyi tanpa ayah. Man ingat nyawa ayah macam nyawa dalam game Man. Boleh restart kalau kalah. Rupanya tak. Jangan tunggu Tentang bayang. Bayang-bayang ini tidak pernah menipu. Ia memanjang untuk memberitahu bahawa hari sudah di penghujung. Seperti kasih yang sering kita abaikan, ia hanya nampak jelas apabila cahaya mula hilang. Dan saat itu, hanya sunyi yang memeluk rindu. kan raya ini sunyi tanpa ayah. Jangan kata kejap lagi, kerana masa tak menanti. Sekejap lah mak. Mak tengah main game ni. Tengah rank ni. Tapi kau tak kembali. Peluklah selagi ada, cium tangan sebelum terlupa. Satu saat yang kita tunggu boleh jadi penyesalan selamanya. Kami SK Hutan Najim mengucapkan